Hai, saya Roy. Hobi saya membela ikan laga. Saya mulanya berminat membela ikan laga ni pada umur 12 tahun. Mula saya bela seekor je. Seekor je. Saya pelik macam mana dia boleh hidup sampai 4 tahun. Tetap kekalkan kecantikan tu. So saya lepas daripada tu, masa lepas 4 tahun mati. Selepas tu saya membela lagi masa tingkatan sekolah menengah. Saya cuba untuk kahwinkan. Tak jadi. Dah sampai ada anak dah, tak jadi. Dan akhir-akhir sekali rupanya saya salah cara. Saya tak belajar dengan sifu-sifu, saya belajar melalui YouTube dan sebagainya. Rupanya kesilapan saya pakai kuning telur. Kuning telur tu membawa busuk kebajikan. Semuanya bermula dengan minat. Dari kecil, Roy memang suka bela binatang. Apa sahaja yang boleh dipelihara, mesti dia cuba. Sampailah satu hari, dia terjumpa seekor ikan laga. Pada awalnya sekadar hobi biasa, bela suka-suka, tengok warna cantik dan isi masa lapang. Tapi siapa sangka, daripada seekor ikan kecil, lahir satu minat yang unik. So sekarang, masa saya belajar di universiti, saya mulakan lagi sebab saya tak puas hati sebab mati dulu masa sekolah menengah membela. Saya tak puas hati, saya nak kepuasan, saya bela lagi. Beli dekat Terengganu ikan, beli 3 pasang dan saya cuba untuk kahwinkan, jadi. Lepas 1 kali jadi, buat 2 kali jadi, sampai 7 pasang saya buat. Alhamdulillah sekarang dah banyak dah. Roy mula belajar sendiri cara jaga ikan, cara kahwinkan ikan laga. Sampailah berjaya membiakkan sendiri anak-anak ikan. Walaupun nampak mudah, sebenarnya bukan senang. Perlu sabar, perlu ilmu, dan kadang-kadang perlu tahan sedih bila ikan mati. Yang minat bela, saya sebenarnya buat hobi-hobi je. Saya suka tengok ikan dia berenang-renang ramai-ramai. Lepas tu warna-warni bagai. Jadi saya sukalah bela. Namun bagi Roy, semua itu sebahagian daripada proses. Hari demi hari, hobinya semakin berkembang. Daripada sekadar suka-suka, akhirnya mula mendapat perhatian orang. Saya belajar melalui otak-otak sifu-sifu dekat Terengganu. Dia mengajar saya macam mana nak ni. Saya join grup ikan laga. Dia ajar saya macam mana nak membela ikan laga, macam mana guna, macam mana nak bagi makan anak-anak ikan tu pakai apa. Ada yang membeli, ada yang bertanya tips, dan ada juga yang tak sangka ikan laga sebenarnya boleh jadi sumber pendapatan. Kahwinkan susah kalau tak belajar. Senang kalau belajar dengan sifu-sifu, dah ada ilmu, senang nak kahwinkan ikan. Saya selalu bagi makan pellet. Kalau anak ikan ni pakai macam Artemia. Artemia ni macam udang kecil-kecil kot, atau plankton kecil-kecil, makanan anak ikan. Sesuai untuk mulut anak ikan yang kecil. Kalau yang besar ni saya bagi cacing beku, pellet. Kos dia tak banyak apa, sikit je kos dia. Dalam setahun tu cuma dalam bawah 100 lah. Saya bukan cita-cita nak jadi peternak. Sebab kan hobi saya kahwinkan sampai 7 pasang kan tadi saya kata. Sampai 7 pasang. So berlambahkan ikan yang terlalu banyak. Jadi saya jual lah dengan harga-harga yang mampu bilik, yang murah-murah dan free-free saya bagi. Sebab terlalu banyak. Di sebalik akuarium kecil ini, ada rutinnya orang tak nampak. Setiap 2 minggu perlu tukar air. Kena asingkan ikan yang bergaduh. Kena pastikan semua ikan makan. Dan yang paling mencabar, bila tiba masa menjaga anak ikan. Bela ikan laga ni boleh bawa duit. Ramai je yang di luar sana yang minat untuk membeli ikan laga. Saya dah jual dah dalam 100 ekor lebih dengan harga-harga yang murah. Ramai bela ikan laga sekarang, ramai dah main ikan laga. Masa sejak dari PKP hari tu, PKP COVID-19 yang lepas, mereka sangat aktif lah pembelaan ikan laga ni. Alhamdulillah setakat ni tak ada banyak yang mati. Walaupun saya tukar air banyak kali pun tak mati. Tapi bagi Roy, di sinilah bahagian paling seronok, iaitu bagi makan ikan laga. Walaupun nampak benda kecil, bagi peternak ikan laga, ini perkara penting. Akan lahir ikan laga yang cantik, sihat dan bernilai tinggi. Ada yang dijual dengan harga biasa, dan ada juga yang boleh mencecah harga yang orang tak sangka.
mak ayah saya support benda-benda macam ni. Mak ayah saya tolong jualkan dan promotkan kepada kawan-kawannya. Sekarang ni kiraan dalam 500 ekor lebih hingga ke 500 hingga 700 ekor. Alhamdulillah. Saya buat belaan dalam store rumah, dalam bilik. Sebab saya suka awal-awalnya, tiba-tiba makin banyak, jadi saya bersihkanlah store ni. Saya cantik. Ikan laga ni boleh mencapai hidup 4 hingga 5 tahun ataupun lebih kalau menjaga kualiti air dan makanannya. Namun bagi Roy, semua bukannya tentang duit. Yang paling penting, kepuasan. Daripada minat yang bermula secara kebetulan, akhirnya menjadi pengalaman yang tak pernah dijangka. Dan mungkin ini baru permulaan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number